Okey, hari ni saya nak share resepi ayam goreng berlada. Jom kita start. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang merah, bawang putih, lada hijau, lada besar dengan lada burung. Jadi bahan-bahan ni kita kisar kasar menggunakan chopper. Untuk ayam pula kita guna serbuk kunyit, lepas tu garam dan sedikit serbuk perasa. Gaus sebati. Lepas tu kita boleh goreng dalam minyak yang panas. Okey. Untuk ayam ni kita kena goreng sedikit garing. Jangan garing sangat sebab ayam tu kita nak kekalkan dia juicy lagi. Jadi kita goreng dalam keadaan yang separuh garing lah. Lepas ayam dah masak, kita tepikan minyak hot goreng ayam tadi. Kita tumis bari-bari yang kita kisar tadi. Jadi tumis sekejap sehingga dia naik bau. Lepas tu boleh masukkan sos tiram. Masukkan sedikit gula. Masukkan garam dan ajinos. Jadi untuk garis gula ni saya awak kena terang lah. Ejah lah lagu mana dah. Jadi nak manis kena lebih gula macam biasa lah. Kalau tak say manis kurang lah gula tu. Jadi untuk hiasan pula saya hanya guna daun bawang saja. Lepas tu siap dah lah. Ginilah keadaan dia. Jadi untuk resepi ayam goreng cili hijau kita dah siap. Jadi untuk hiasan saya guna daun bawang saja. Jadi siap dah lah resepi ni. Jadi kepada anda bolehlah mencuba. Jadi selamat mencuba. Jangan lupa like, komen dan share.